Saya rasa macam apa saya nak saya dapat. Apa itu yang saya tak boleh buat di dunia ini. Sebab apa? Duit tak ada halangan. Tapi one night I duduk sorang-sorang kan, I ada terfikir yang, oh, I'm living the best moment in my life. Tapi I rasa hati I tak seronok, I rasa sunyi, I rasa kosong. So I terfikir balik, apa yang kurang dalam hidup I. One thing, bila I buat kerja as a DSA account ni, I lupa nak balik rumah. I memang tak lupa my parents untuk I hantar duit, tapi I lupa nak menjenguk diorang di rumah. So this one time I balik rumah. Dia kan aku nak tahu, dulu kan waktu kita orang, waktu I masih suci lah, masih suci masih seronok, macam hidup sebagai seorang yang biasa, not as a DSA account. I selalu spend time dengan family I. I selalu balik rumah, selalu jenguk diorang. Yang kita orang ada satu momen yang bila ayah I dapat gaji lebih, macam contoh lah, satu hari tu dia ada RM50 dalam dompet. So apa dia buat? Ayah I ni orang yang besar hati tau. Dia nak anak-anak dia bahagia. So apa dia buat? RM50 satu hari je dia dapat. Dia beli KFC. KFC walaupun kita orang makan ayam seketul seorang je, oh, kita orang dah sangat happy. So I rasa I miss that moment lah. So I wanna bring that moment balik. So bila I balik rumah, I bawa KFC, 2 paket KFC. Nak makan ramai-ramai dengan adik-beradik I, dengan parents I. So I bawa balik KFC, makan ramai-ramai kat rumah. During that moment tu, oh, I tak tahulah apa yang membuatkan yang I rasa macam tersentuh. Bukanlah tersentuh, tersentak kejap. Sebab I tertengok, I macam merenung muka my mom, my dad. I tengok, oh, they show me their pure happiness tau. Bila I bawa balik makanan KFC yang count as a big thing lah. Maybe bagi korang macam KFC tu setiap hari korang boleh makan, tapi it's not for my family lah. Sebab yes, actually, macam makanan tahunan kita orang. Tahunan. Kalau untuk korang daily, it's yearly for us lah. So during that time, I tengok muka diorang, I rasa macam sedih tau. I rasa, oh, diorang show me their pure happiness sebab diorang rasa macam I bring the food, I bagi diorang makan, I consider rezeki dengan diorang. Tapi sebenarnya diorang tak tahu pun apa yang I buat kat belakang diorang. Kalau lah diorang tahu apa yang I buat, I sleep with 7 men sekali, I tak tahu lah betapa hancurnya hati parents I. Tapi yelah, I rasa macam betul lah I nak tolong my family, tapi niat itu tidak menghalalkan cara. And during that time, tiba-tiba dah habis makan semua, my mom datang dekat I tau. I dengan parents I paling rapat dengan my mom. So basically apa yang dia cakap selalunya menyentuh hati I lah. So at one time, dia datang dekat I, dia gosok belakang I, dia cakap, adik, mak dengan ayah ni dia duit jauh dengan adik. Tak ada apa, kita orang, mak ayah ni orang susah, tak boleh nak bagi kemewahan harta untuk adik. Tapi mak ayah rasa dah bagi adik ni cukup dengan didikan agama dan kasih sayang. So apa yang mak ayah harapkan, jadilah orang yang baik. Sebab perakhiran untuk orang yang baik ni semuanya benda yang elok lah. So dekat situ I rasa tertouch. Sebab I rasa macam I bukan orang yang baik ke? Betul, I menjaga family I menjaga makan minum diorang, I menjaga adik-beradik I, tapi I tipu diorang. So I rasa it's not count as a good person lah. Of course yang tu satu lah, I'm not a good person sebab I tipu parents lain. Tapi yang kedua, I berzina. So that time I rasa macam, oh, inikah kehidupan yang I nak. Sebab yelah, kita waktu kita muda, kita hanya fikir nak berseronok, betul tak? So I rasa macam that's it good, I kena stop this life. Sebab before that, sebelum I balik ke rumah, I ada a few times lah I bermimpi. Mimpi yang I rasa macam, oh, Allah nak tunggu aku ni. Tapi I masih
I masih hidup dalam kehidupan keserotan I sebab I rasa macam it just a mimpi. Tapi I satu mimpi ni yang touch my heart lah. I rasa macam Tuhan nak tengok aku ni. So since that, yang I rasa terdetik, I start rasa kosong, I nak balik rumah. Mimpi tu yang I ingat lah, I masih ingat lah. Satu malam tu I mimpi I tengah having fun dalam satu hotel dengan lelaki ramai-ramai seronok minum arak. Like, itulah yang I tengah buat in my real life. Tapi dia dalam mimpi lah. I mimpi tiba-tiba benda tu lendak dan tinggal I seorang dalam mimpi tu dalam gelap. Lepas tu tiba-tiba I rasa macam sakitnya. I rasa macam I tak tahu lah, kau rasa ditarik nyawa ke apa. I tak pernah tahu dah rasa ditarik nyawa macam mana. Tapi I rasa sangat sakit yang I rasa macam I tak boleh nafas. So tiba-tiba ada suara datang ke I dengan satu lembaga hitam yang lagi hitam. Dia datang dekat I, dia approach I, dia tanya I, kalau aku tarik nyawa kau malam ini, apa kebaikan dekat dunia ni yang kau pernah buat? Waktu tu I fikir, aku tak ada satu kebaikan pun yang aku buat kat dunia ni. I tak nak jawab sebab I tak ada kebaikan. Sebab I rasa macam hidup I hanya having fun. I tak ada pun. Jangan cakap having fun lah, solat pun I tak ingat. Kalau azan tu dengarnya tak ada rasa tersentuh pun nak pergi solat. Tak ada at that time. Lepas tu bila lembaga hitam yang lagi hitam tanya I dengan rasa sakit yang I rasa macam tu, dia tanya I, kalau aku tarik nyawa kau waktu ni, apa yang kebaikan yang kau pernah buat? Tak ada. Dan dia tanya I, dan siapa yang boleh selamatkan awak? I tak boleh jawab. I macam tergamar. So bila I terjangka macam tu, I menangis. I takut. I rasa macam tak ada. Kalau I mati at that time, I tak ada bawa kebaikan apa-apa pun dalam hidup I. So that's still lah. I rasa macam sepatutnya kita lah sebagai seorang Muslim kan, kalau lah kita orang tanya siapa yang betul selamatkan kau waktu kau susah kan, kita kan jawab tak ada manusia pun tak apa, tapi kita ada Allah. Betul tak? Jadi kalau tengok sekarang awak dah berubah semua, mestilah ada benda yang menjadi cabaran untuk awak kan. Jadi macam mana awak buat untuk kekal istiqamah tu? Okay, betul lah. Bila saya faham, sebenarnya kan orang cakap nak berubah ke arah kebaikan ni memang sangat susah. Nak berubah senang, tapi kita nak istiqamah dalam keadaan itu yang sangat susah. I pernah dalam keadaan I sedang berubah, ada je Datuk offer datang bagi, kalau you bagi I servis macam ni pun I bagi you fund juga. Tapi I nak tekad, I nak stay dekat mana I berada. Sebab I rasa macam kalau I keep going back to the life yang sebelum ni I buat, dia tak akan berhenti kat situ. Dia macam kalau I masuk ke dalam dunia tu, I tak rasa yang I boleh balik ke jalan yang benar. So I teguhkan hati, I ingat my parent dan I ingat agama I cuba untuk istiqamah. Walaupun I rasa macam I rasa saya actually kan, kalau orang tanya lah, I ada rasa malu tau. Sebab I pernah buat benda-benda yang bila I dekat umur sekarang ni, I fikir balik, I rasa macam jijiknya, kejinya diri I ni kan. Sebab I pernah buat sama macam tu. So bila I jumpa balik orang lama, orang kawan-kawan I, orang pelanggan I, of course orang kena I. Betul tak? Tapi inilah, kita tak akan boleh ubah kesilapan yang kita pernah buat dulu. So now I'm turning to a new person. I ignore lah apa-apa benda yang negatif yang orang lontarkan. Macam alah, kau pakai jubah macam ni, kau nak kau boleh tutup ke? Kau punya benda lama yang kau buat. But dia dengar tak? Benda lama. So it call as lama lah. Bila saya dah sampai umur 28 ni, tipelah kita tak rasa nak mendirikan rumah tangga. Tapi bila mengenangkan apa yang I pernah buat, teruk lah, betul tak? Honestly, I tak rasa ada lelaki yang sanggup menerima my pengalaman pernah tidur dengan 7 lelaki
Ada rasa ada lelaki yang menerima. Tapi, ni lah, impossible for us, but nanti impossible for Allah lah. So, I rasa macam, kalau lah one day, I dikirimkan seorang lelaki, then, I akan be honest to him lah. I akan cerita apa yang I pernah buat. Kalau you boleh accept I, then proceed. Kalau tak boleh, tak apalah. Sebab I tahu, kalau I pun nak berkahwin lelaki tu ada background macam I tak tahulah I boleh terima ke tak lelaki tu. Tapi I terfikir macam dalam keadaan macam ni sebenarnya ada je lelaki yang approach I. Tapi I ada juga fikir macam lelaki ni ada ke suka I sebab my body, my face, I tak tahulah. Tapi I ada fikir rasa macam tu. So kalau dia nak proceed into perkahwinan, dia akan cerita dekat dia apa yang I pernah buat. Dia kata dia terima, dan alhamdulillah. Kalau tak, I faham. I tak just sebab I akan faham apa yang dia rasa lah. Yelah, kalau korang pun kan, kalau rasa macam dahsyatnya perempuan ni boleh tidur dengan 7 orang lelaki, tapi that's my past lah. Dan kalau mengenangkan apa yang I pernah buat dulu, I ada satu rasa yang I perempuan tapi I layan lelaki orang. Sebenarnya I bercakap ke orang, mostly pelanggan-pelanggan I memang banyak sangat lelaki orang. I tahu dia orang lelaki orang, tapi I still melayan. So sisi I rasa macam I dah khianat seorang perempuan. Sebagai seorang perempuan, I khianat seorang perempuan. So sisi I pernah rasa macam I takut tak nak kahwin. Sebab apa? Sebab I tahu lelaki orang pun boleh berlanggan perempuan lain, dan I adalah langganan dia orang. Saya rasa macam cinta layak dicintai itu I tak boleh jawab lah. Sebab I pun mengkhianati rumah tangga orang lah. I pernah berada, walaupun I hanya sebagai langganan, tapi still I tahu dia lelaki orang, I tak tolak. I proceed with it. Ya. Okeylah, untuk awak sebelum kita end kita punya podcast ni, ada tak pesanan yang awak nak bagi dekat wanita luar sana? Pesanan yang awak rasa macam mungkin dia orang tak tahu, yang boleh awak sampaikan untuk dia orang? Saya rasa saya bukanlah orang yang tepat untuk bagi pesanan, tapi saya nak share lah untuk korang. Saya rasa sebab saya pernah berada di tahap kesusahan yang saya rasa, kenapa Tuhan letak aku kat keadaan macam ni? Aku rasa susah, aku hidup susah, orang lain seronok je. Tapi percayalah, susah itu tak lama. Jadi saya rasa macam milik korang ada di tahap yang susahnya hidup aku, dan aku nak cari easy money, don't go for it. Sebab easy money tak pernah ada dalam istilah tentang dunia ni. Apa yang kau nak, kau kena work for it. Kau kena kerja keras for it. So, kalau korang ada tu fikir, menariknya kerja SNDS accounting, you tak perlu buat apa-apa. You buat video, you bagi servis you, tiba-tiba you dah beli Mustang. Tapi don't go for it. Sebab apa? Dia memang ada duit, tapi you hilang marah you. You hilang dia punya hati. You hilang everything lah. I tak tahu lah. Tapi ada most important thing, you hilang agama lah. So, kita sebagai Muslim, kita mesti ada pendapat kita tak? So, ingatlah apa pendapat kita. That's it lah. Ya, I boleh pesan. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا